Pada 8 Mac 2014, satu pesawat hilang dan bersama itu keyakinan dunia terhadap keselamatan penerbangan moden turut hilang. MH370 tidak jatuh, tidak meletup dan tidak meninggalkan jawapan. Hanya soalan yang semakin gelap. Bayangkan dalam MH370 ada 20 saintis semikonduktor berkait teknologi ketenteraan, 2 penumpang menggunakan pasport curi dan sebuah pesawat yang sistemnya dimatikan secara manual lalu dibelokkan dengan terlalu teratur untuk dipanggil kebetulan. Ada teori kata ia dirampas, ada yang percaya ia menjadi pesawat hantu, terbang tanpa manusia hidup. Malah ada yang mendakwa juruterbang dijadikan kambing hitam untuk menutup cerita sebenar. Dan paling pelik, serpihan pesawat ditemui di pantai Afrika, ribuan kilometer dari lokasi yang kita diberitahu. Soalannya, adakah MH370 benar-benar jatuh di laut yang betul? Ini adalah 5 misteri konspirasi kehilangan MH370 yang ramai tak tahu. Disclaimer, video ini bertujuan untuk perkongsian teori, analisis awam dan perbincangan dokumentari, bukan fakta muktamad. Semua individu yang terlibat termasuk kru dan juruterbang telah mangsa tragedi dan tiada dakwaan atau tuduhan dibuat terhadap mana-mana pihak. Sehingga hari ini, punca kehilangan MH370 kekal tidak konklusif menurut laporan rasmi. Nombor 5. Teori spy saintis semikonduktor. Menurut penyelidikan yang diketengahkan oleh Podcast Redacted, terdapat 20 orang kaki tangan Freescale semikonduktor di dalam pesawat ini. Satu jumlah yang luar biasa besar untuk satu syarikat teknologi berada dalam penerbangan yang sama. Freescale bukan syarikat biasa. Ia terlibat dalam teknologi semikonduktor canggih, termasuk komponen yang digunakan dalam sistem ketenteraan, aero angkasa dan teknologi strategik berprofil tinggi. Dalam dunia perisikan, teknologi lebih berharga daripada emas. Dan ini yang membuatkan ramai mula tertanya-tanya. Pada masa yang sama, 2 penumpang lain didapati menaiki MH370 menggunakan pasport curi. Walaupun pihak berkuasa kemudian mengatakan mereka bukan pengganas, persoalan besar kekal. Kenapa identiti palsu ini tidak disiasat secara mendalam? Menurut teori ini, MH370 mungkin bukan sasaran rawa. Ia berpotensi menjadi sasaran perisikan antarabangsa, melibatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran atau maklumat sensitif antara kuasa besar dunia. Pergerakan pesawat juga menimbulkan syak. MH370 tidak berlega tanpa arah. Ia menukar laluan secara teratur, mematikan sistem komunikasi tertentu dan hilang selama berjam-jam selepas hilang dari radar awam. Ini bukan corak kegagalan teknikal semata-mata. Penyokong teori ini termasuk penyiasat bebas Ashton Forbes percaya bahawa pesawat itu mungkin telah dipintas atau diarahkan semula sebagai sebahagian daripada operasi sulit peringkat negara. Yang menjadikan teori ini satu konspirasi ialah satu perkara utama. Tiada laporan rasmi yang secara terbuka mengaitkan elemen perisikan ini, walaupun terdapat terlalu banyak kebetulan yang sukar dijelaskan. Adakah MH370 sebenarnya mangsa permainan geopolitik global atau adakah kebenaran itu terlalu sensitif sehingga ia lebih selamat untuk dibiarkan tenggelam bersama lautan? Nombor 4. Rampasan terancang dan kehilangan secara terkawal. Kalau korang ingat escape room cuma masuk bilik cari kunci sahaja, korang silap. Sebab Breakout NU Central menawarkan pengalaman yang lebih seronok. Di tengah-tengah hub paling sibuk Kuala Lumpur, ada satu escape room yang fokus pada cerita padu, puzzle unik dan pengalaman yang betul-betul imersif. Inilah dia, Breakout Escape Game di NU Central. Dekat sini ada 7 bilik bertema original. Tahap susah berbeza dan setiap satu ada wow faktor dia sendiri. Untuk pengalaman premium, boleh pilih Final Hour. Tahun 2045, alien dah serang bumi dan korang perlu travel balik masa silam untuk selamatkan manusia. Ada live actor, elemen seram dan tekanan masa yang buat jantung berdegup laju. Success rate cuma 20%. Bilik ini memang intense. Kalau nak seram dan magic, The Secret of Hawkers. Korang masuk teater rahsia Mr. Hawkers untuk hancurkan kuasa si ahli silap mata jenayah. Ada climbing ringan, suspense dan boleh main dalam bahasa Malaysia. Success rate sekitar 40%. Minat adventure dan misteri boleh pilih Materia Medica. Korang kena menyusup masuk rumah tabib misteri untuk bongkar rahsia ubat misteri. Tak seram, tapi banyak puzzle yang memerlukan pemerhatian yang mendalam. Untuk escape room pro pula, Perpetual, The Testament of Tesla dan Terraform. Artifak bernilai tinggi, tenaga percuma dunia sampai misi selamatkan manusia di angkasa. Puzzle berat, teamwork padu dan success rate bawah 25%. Memang untuk yang yakin dengan skill. Dan kalau korang beginner atau datang dengan family, The War of Rambert. Misi selamatkan artifak seni dari stesen rahsia zaman perang. Tak seram, beginner friendly dan success rate sampai 65%. Breakout Escape Game NU Central ini sesuai untuk kawan-kawan, couple, pelajar sampai corporate team building.
harga adalah seperti di tabel ini. Kalau korang nak escape room yang cerita dia kuat, puzzle dia fresh dan pengalaman yang sukar dilupakan, Breakout Escape Game di NU Central memang wajib cuba. Tekan link di bawah dan book slot korang sekarang. Inilah teori Deliberate Hijacking and Controlled Disappearance, salah satu teori yang paling genius yang pernah dibincangkan dalam dokumentari The Unexplained oleh William Shatner. MH370 tidak menunjukkan tanda-tanda kerosakan mengejut. Sebaliknya, sistem komunikasi dan transponder dimatikan secara manual. Ia satu perbuatan yang tidak boleh berlaku secara kebetulan. Pakar penerbangan dan keselamatan termasuk Malcolm Nance menjelaskan bahawa transponder tidak akan terpadam sendiri. Ia memerlukan tindakan manusia, sama ada dari kokpit atau melalui kawalan yang disengajakan. Lebih membingungkan, selepas hilang dari radar awam, radar ketenteraan masih mengesan MH370 selama hampir 1 jam, dan apa yang dikesan bukan pesawat yang terumbang-ambing, tetapi pesawat yang membuat pusingan hampir 90 darjah lalu terbang dengan laluan yang teratur dan konsisten. Ini bukan ciri pesawat yang rosak, ini ciri pesawat yang sedang dikawal. Pesawat itu menukar arah, ketinggian dan kelajuan, manuver yang memerlukan kemahiran juruterbang atau individu yang memahami sistem penerbangan. Ia tidak jatuh, ia tidak meletup, ia dibawa pergi. Namun di sinilah misterinya menjadi lebih gelap. Pihak berkuasa mengakui kelakuan penerbangan ini luar biasa, tetapi sehingga hari ini tiada siapa dapat menjawab satu soalan penting. Siapakah yang mengambil alih pesawat itu dan mengapa? Perakam suara kokpit, satu-satunya saksi terakhir, terkunci di dasar lautan Hindi. Tanpanya tiada suara, tiada jeritan, tiada pengakuan. Hanya laluan penerbangan yang sunyi dan sebuah pesawat yang menghilang dengan terlalu teratur untuk dianggap kemalangan. MH370 mungkin telah jatuh, tetapi teori ini mencadangkan sesuatu yang lebih mengerikan. Ia mungkin telah diambil alih dan dikawal hingga ke saat terakhir. Apa pendapat anda? Nombor 3. Ghost plane, kebakaran atau nyah tekanan. Bayangkan sebuah pesawat masih terbang dengan sempurna, enjin berfungsi, autopilot aktif, tetapi tiada satu pun manusia di dalamnya yang sedar. Inilah teori yang dikenali sebagai ghost plane. Teori bahawa MH370 tidak dirampas tetapi ditinggalkan terbang sendirian tanpa jiwa yang hidup. Teori ini dibincangkan dalam dokumentari The Unexplained dan dihuraikan secara saintifik oleh ahli fizik terkenal Michio Kaku. Menurut teori ini, MH370 mungkin mengalami kebakaran dalaman atau nyah tekanan atau depressurized cabin secara mendadak. Jika tekanan udara hilang pada ketinggian lebih 30,000 kaki, tempoh masa manusia boleh sedar hanyalah beberapa saat hingga minit sebelum hipoksia atau kekurangan oksigen melumpuhkan otak. Tanpa oksigen, penumpang dan kru akan pingsan dengan cepat, tanpa jeritan, tanpa kekecahan, tanpa sempat menghantar isyarat kecemasan. Inilah sebabnya kata penyokong teori ini, tiada panggilan Mayday bukan kerana mereka tidak mahu, tetapi kerana mereka sudah tidak mampu. Pesawat pula terus terbang, autopilot tidak memerlukan kesedaran manusia. Ia hanya ikut arahan terakhir, terus ke hadapan hingga bahan api habis. MH370 kemudian menjadi apa yang digelar sebagai pesawat hantu. Senyap, tidak bertindak balas, terbang berjam-jam di langit malam sehingga akhirnya menjunam ke lautan Hindi. Namun di sinilah teori ini mula dipersoalkan, kerana radar ketenteraan menunjukkan MH370 membuat pusingan tajam, menukar haluan dan mengelak kawasan tertentu. Soalan besar muncul, jika semua orang tidak sedarkan diri, siapa yang mengubah arah pesawat? Teori ghost plane menjelaskan kesenyapan mutlak MH370, tetapi ia gagal menjelaskan tingkah laku penerbangan yang kelihatan disengajakan. Adakah kebakaran berlaku terlebih dahulu dan kemudian seorang sempat mengawal pesawat, atau adakah teori ini hanya separuh kebenaran kepada misteri yang jauh lebih gelap? Nombor 2. Pilot bunuh diri, naratif kambing hitam. Sejak hari MH370 hilang pada 8 Mac 2014, satu naratif pantas tersebar ke seluruh dunia. Juruterbang membunuh diri. Ringkas, mudah diterima dan terlalu cepat untuk menutup sebuah misteri sebesar ini. Teori ini dipersoalkan secara terbuka oleh saluran penyiasatan bebas Redacted yang sering menekankan bahawa naratif paling mudah selalunya bukan kebenaran sebenar. Antara yang membawanya ialah penyelidik bebas Ashton Forbes. Juruterbang MH370 ialah Zahari Ahmad Shah berusia 52 tahun, seorang kapten berpengalaman dengan lebih 18,000 jam penerbangan, pernah menjadi jurulatih dan pemeriksa juruterbang Boeing 777 dan menurut laporan rasmi, tiada rekod masalah mental, tekanan emosi atau tingkah laku pelik sebelum penerbangan. Keluarga, rakan sekerja dan pihak penyiasat sendiri menolak dakwaan bunuh diri. Tiada nota, tiada motif peribadi, tiada bukti kukuh yang biasanya dikaitkan dengan kes sebegini. Namun, satu perkara sering dijadikan sandaran, data simulator penerbangan di rumah juruterbang. Menurut pendedahan yang dibincangkan dalam Redacted, data tersebut disalah tafsir oleh media. Ia tidak menunjukkan laluan lengkap ke lautan Hindi dan latihan simulator seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa
dari juruterbang profesional. Lebih mengganggu, corak penerbangan MH370 tidak konsisten dengan bunuh diri impulsif. Pesawat mengelak reda, menukar ketinggian, terbang berjam-jam dengan laluan kompleks, mengikut struktur ruang udara dengan ketepatan teknikal. Ini bukan tindakan seseorang yang mahu mati cepat. Ini lebih menyerupai operasi yang terancang dan terkawal. Ashton Forbes berhujah bahawa naratif pilot bunuh diri berfungsi sebagai kambing hitam sempurna, menyalahkan seorang individu yang tidak boleh mempertahankan diri tanpa perlu menjawab soalan lebih besar tentang keselamatan, kegagalan sistem atau kemungkinan campur tangan lain. MH370 bukan sekadar tragedi penerbangan, ia juga kisah bagaimana satu naratif boleh menutup pintu kepada sesatan yang lebih mendalam. Teori ini sering diperdebatkan, namun tiada bukti muktamad yang mengesahkan sebarang niat atau tindakan oleh juruterbang, dan semua kesimpulan rasmi setakat ini kekal tidak konklusif. Nombor 1. Teori serpihan tidak selari, laut yang salah. Secara rasmi, MH370 dipercayai terempas di selatan lautan Hindi. Namun persoalannya, mengapa serpihan utama pesawat ditemui jauh di tempat lain? Pada Julai 2015, lebih setahun selepas MH370 hilang, serpihan pertama yang disahkan milik pesawat Flaperon Boeing 777 ditemui di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil berhampiran Afrika. Jaraknya lebih 4,000 km dari zon carian utama. Selepas itu, serpihan lain pula muncul di Mozambik, Madagaskar dan Tanzania. Semuanya di pantai Afrika Timur. Pihak berkuasa menjelaskan bahawa arus lautan Hindi boleh membawa serpihan ke sana berdasarkan model hanyutan. Namun, beberapa pakar oseanografi bebas mempersoalkan satu perkara besar. Masa dan laluan hanyutan tidak sepenuhnya sepadan. Ada serpihan tidak terlalu awal, ada terlalu lewat, dan ada yang ditemui di lokasi yang tidak selari dengan trajektori arus utama. Lebih mencurigakan, jumlah serpihan yang ditemui terlalu sedikit untuk sebuah pesawat sebesar Boeing 777. Jika MH370 terhempas dengan impak besar, sepatutnya lebih banyak bahagian pesawat muncul di permukaan laut dan terdampar di pantai. Tetapi yang ditemui hanya serpihan terasing tanpa bangkai utama. Di sinilah teori konspirasi ini muncul. Ada yang percaya MH370 mungkin terhempas di lokasi lain, bukan zon yang diumumkan. Ada yang mencadangkan pesawat mungkin memasuki laut secara terkawal, menyebabkan serpihan tenggelam hampir sepenuhnya. Dan ada juga yang percaya cerita serpihan ini tidak lengkap, seolah-olah hanya sebahagian kebenaran yang sampai ke pengetahuan awam. Kerana dalam misteri MH370, apabila serpihan muncul tetapi lautnya tidak sepadan, kita terpaksa bertanya, adakah kita benar-benar mencari MH370 di laut yang betul, atau sejak awal lagi kita tersasar? MH370 mungkin sudah lama hilang dari radar, tapi persoalannya belum pernah mendarat. Setiap teori yang dibincangkan hari ini, rampasan terancang, pesawat hantu, naratif kambing hitam, permainan geopolitik dan serpihan yang muncul di laut yang salah, semuanya berakhir pada satu hakikat yang sama. Bukan kerana kita tidak mencari, tetapi kerana kita mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya perlu dicari. Komen pendapat anda. Teori manakah anda rasa paling masuk akal? Dan akhir sekali, marilah kita doakan agar roh semua mangsa MH370 dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan serta ketenangan hati. Semoga suatu hari nanti kebenaran yang dinanti akhirnya ditemui.